Setiap murid dilahirkan unik, tetapi semua mampu belajar sekiranya guru kreatif menyesuaikan pendekatan dengan keperluan murid. Inilah SPED Music Kit, satu inovasi pembelajaran muzik yang direka khas untuk membantu murid berkeperluan khas seperti disleksia. Kit ini menggabungkan pendekatan multisensory seperti visual, audio dan kinestetik supaya murid dapat belajar secara aktif dan menyeronokkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Ain. Hari ini kita akan lihat bagaimana SPED Music Kit digunakan untuk bantu murid disleksia memahami notasi muzik dengan lebih mudah dan menyeronokkan. Jom. Langkah pertama, murid perlu menekan butang suara untuk mendengar bunyi not muzik seperti crotchet dan minim sambil melihat simbolnya. Ini membantu mereka mengenali not, simbol dan nilai not-not muzik. Seterusnya, murid-murid menggunakan ulat bulu berwarna untuk membentuk not-not muzik. Aktiviti ini membantu menguatkan koordinasi motor halus dan ingatan visual mereka. Dalam langkah yang ketiga, murid dapat menulis nama-nama not pada garisan putus-putus supaya mereka dapat membaiki tulisan mereka. Langkah keempat ialah permainan dam ulang muzik. Pada peringkat ini, murid dapat bergerak di papan permainan berdasarkan nilai not pada dadu. Sambil bermain, mereka dapat belajar tentang nilai not. Akhir sekali ialah aktiviti pengukuhan. Murid perlu menyusun kad notasi dalam meter 4-4 kemudian menepuk irama yang dihasilkan. Ini akan membantu mereka memahami konsep irama muzik. Dengan SPED Music Kit, pembelajaran muzik menjadi lebih mudah, aktif dan menggembirakan, khas untuk murid kita yang istimewa. Akhir sekali, tiada satu cara untuk semua, tapi ada satu cara untuk setiap anak belajar dan SPED Music Kit ialah salah satu daripadanya. Sekian, terima kasih, selamat mencuba.